Mesin padi pun selamat naik dah lah. Ada lekat daripada kubal lubang tu. Boleh naik tarik dengan mesin padi bantuan. Banyak lagi padi nak kerat ni. Belakang pun ada lagi padi. Jadi depa pun kalau boleh tak melekat. Mesin padi pun kalau boleh tak melekat, driver pun tak melekat. Tapi kadang-kadang dah cuba elok pun dia lekat juga. Tapi nak buat macam mana kan? Bila lekat pun kena tarik jugalah, takkan tak mau tarik kan. Tapi banyak lagi lah padi belakang. Banyak lagi padi. Tapi tak apa, mesin padi pun dah naik dah. Jadi harap selamat lah. Semoga selamat potong padi. Jadi tuan benang pun senang hati. Boleh raya lah. Okay, boleh raya, ada duit. Jadi sebab inilah hari-hari yang ditunggu oleh Pak Tani. Selepas tunggu dah berapa lama kan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Masa ni lah nak menuai padi. Masa ni nak kira untung, rugi apa semua kan. Masa ni lah dia kena ikutkan, dia kering ni. Dia pergi jalan. Tapi bila main tam penjuru dia biasalah, kadang-kadang dia jadi kubal lembik. Dia jadi tak ada nak kering, dia jadi kubal lembik, liat mengeliat macam tu. Kalau boleh dia pun tak maulah lekat. Sebab banyak lagi padi yang nak ambil kan. Tengok belah sini pun ada lagi padi, belah ni pun ada lagi banyak padi yang nak ambil ni. Barang nak pakai banyak mesin padi ni. Dia nak ambil cepat-cepat, kalau boleh nak ambil cepat-cepat lah padi kan. Tak mau bagi ranum sangat, tak mau bagi dia kering sangat. Tapi dia punya tepung talam ni, dia bila dah cuba ghostan, tapi dia tak mau nak beli pi. Dia memang selut liat mengeliat. Dia tangkap trek, dia tak trek tak boleh nak pi. Dia tangkap trek, jadi dia jadi berat. Kita tengok dia punya dua-dua lorong pun memang dalam lah. Belah ni lagi sepung macam selut liat yang memang pekat. Belah ni pun dia jadi belorong dalam juga. Belorong dalam juga belah ni pun. Dia memang dalam. Jadi dia bila berat, dia jadi trek tak boleh nak pi. Dia cuba ghostan pun tak boleh nak pi. Mungkin kena bantu tarik. Sebab tu dia kena bantu tarik kan. Kalau depan mungkin tak boleh nak pi sebab dia berat. Jadi takut kalau depan dia kejam lagi, dia mungkin lubang lagi dalam. Okey, selamat dah naik, tak apa dah. Okey, selamat naik dah, tak apa dah. Okay, mesin padi pun harap-harap tempat-tempat lain tu kering lah. Sebab kalau kita tengok, dia tengah dia kering. Dia macam penjuru tepi ni lah. Mungkin dia tak ada nak kering dah apa ke. Sebab tengah mungkin kering. Tengah kering elok. Boleh jalan. Dia tak jadi kubang lembik. Ni banyak lagi padi nak kerat ni. Okey, itu saja untuk video kali ni. Mesin padi pun dah selamat naik. Dia boleh tarik dah, boleh naik dah. Okey, dia cuma tarik bantu je. Nasib baik tak kena boh kayu apalah sebab dia lekat sikit je. Cuma dia tangkap trek. Dia trek balut. Trek balut. Okey, mesin padi pun dah tarik dah. Semua habis dah. Selesai, boleh tarik dah. Boleh ambil padi dah. Okey, mesin padi ni saya tengok dia punya kabin nampak lain dari yang lain daripada mesin padi yang lain lah. Sebab kabin dia nampak lain sikit. Okey, itu sajalah untuk video kali ni. Mesin padi pun selamat naik dah. Cuma lorong dia dalam kot ni. Tengok belah kanan lagi dalam daripada belah kiri. Tapi memang dia lekat tarik bantu sikit lah. Boleh naik dah, tak apa dah. Tapi dia punya selut ni memang liat. Dia tangkap trek. Dia trek, bawa trek besi pun dia tak boleh nak jalan. Kalau trek tayar getah lagi lah tak boleh jalan kan. Jadi itulah cabaran dah dugaan dengan mesin padi kan. Dia kalau dia tak lekat, dia rosak. Dia rosak kalau tak hujan. 3 tu je lah. Tapi nak buat macam mana kan. Kalau boleh driver pun tak melekat, mesin padi pun tak melekat. Tapi dengan keadaan tanah kita tak boleh nak agak. Dia dah cuba ghostan lah ni, cuba ghostan lah, tapi tak boleh nak pi juga. Nak pi ke depan tak boleh. Kalau boleh ghostan ke belakang lagi mungkin boleh pi lah. Tapi dengan dalam, dengan selut liat mengeliat, dia tak boleh nak pi jugalah. Okey, itu saja untuk video kali ni. Mesin padi pun selamat, dia nak rehat dulu kot mesin padi. Okey, berjumpa lagi video seterusnya.